Assalamualaikum guys, pagi-pagi ni hari ni 1 hari bulan 12, akhir tahun dah gitu. 1 bulan lagi semua bertambah usia. Ok, so hari ni kita nak pergi hantar cuci dulu. Kereta hari tu tak sempat-sempat cuci. Nah, yang ni adalah AGH40. Yang pada yang belum tahu, yang ni adalah model baru untuk Toyota Alphard. Dan model ni hanya datang dengan satu variant saja, satu spek saja. Dia tak ada dua spek macam 5 spek macam sebelum-sebelum ni. So let's go, kita masuk dulu. Steering wheel dia nampak racing. Infotainment dia dah pakai TFT. So ada mode racing ala-ala Lexus pula tiba-tiba rasa kan. Nak turunkan volume kat sini. Infotainment dia dah quite upgrade banyak. And then konsol gear dia dah tak payah tolak-tolak, ni just tarik saja macam normal car. And then dia ada manual mode lah macam biasa. 7 speed CVT. Patutnya kereta ni dah pakai 8 speed tau. Gearbox sama dengan Camry, baru tak delay. Pickup pun okey. Yang tu ada 200 lebih horsepower kan, sebab yang tu GDI engine kan. Itu sayang lah untuk model ni. Kalau dia orang buat variant tu rasa lagi laku. Tapi mungkin dia orang nak cover supaya harga yang model lama tak terlampau jatuh lah. Okay, so kita pakai belt dulu. Kita pakai seat belt. Yang ni, kereta ni consider lengkap kecuali dia kecuali body kit saja tak ada. Dia orang ada ini dia panggil DIM. Oh sorry, yang ni tak ada HUD. Dia tak ada head up display. Blind spot dah ada. 2 power door, power boot semua dah ada. Side step pun dah ada. So consider kereta ni okey dari segi pickup. Yang ni untuk normal mode dia lebih seronok lah. Respon throttle tu lebih fit, lebih tepat. Jadi dia punya pemanduan dia tu okey sikit. Dari segi pemanduan, kereta ni nampak lebih bagak sikit lah banding dengan model lama. Model lama ke saya tak biasa ke saya tak tahulah, tapi saya rasa sendirilah sebab body ni lebih panjang dan juga ada sedikit lebih tinggi. Jadi rasa nampak dia macam lebih bagak sikit, lebih besar. Tapi white dia sama. And then bahagian interior dalaman semua dia orang pakai colour yang lebih look premium lah, hitam lah. Dan ada sentuhan-sentuhan chrome gold kat situ. Macam contohnya ni dia ada lining chrome gold. Dia tak pakai gold tau, dia pakai lining chrome gold. Dia tak pakai chrome biasa. Dia ada sikit-sikit macam iron chrome gold light, macam type gold lah. Ada yang colour. Okay, pemanduan dia yang ni kita rasa lebih tertenggek sebab yang ni dia punya dashboard dia lebih flat. Tak macam model lama. Model lama dashboard dia agak sedikit tinggi. So yang ni kita rasa lebih ke sedan sikit lah. Tapi betul pemanduan pengendalian dia memang beza. Dari segi safety dia pun jauh beza. Sebab yang model ni dia datang dengan adaptive auto parking. And then dia datang dengan pelbagai spek yang barulah. Macam detect speed limit, kelajuan atas jalan raya dia nampak signboard, dia boleh ikut follow the speed limit. So dia punya advance dia banyak lah kat situ. Advance dia pun banyak kat situ. And then dari segi dia punya controller, bunyi, sound speaker, semua boleh diatur melalui infotainment utama dia. So yang ni dia follow daripada sini. Dia bukan yang ni ikut yang ni, ataupun yang ni asing, yang tu tak. Dia bergantung pada body yang main dia ni. Okay, so hari ni kita sekadar membuat video ringkas sahaja untuk bagi tahu kereta ni kita ada ready stock dekat Muar. Berminat kita ada kita ada banyak unit, kita ada belasan unit untuk model baru ni. Tapi kita ada 4 kedai. So kalau kawan-kawan kita yang berada di area JB, kita ada 2 kedai. Tak perlu nak takut. Kita ada 2 kedai di JB dan kita ada 1 kedai di KL dan Muar 1 kedai. So kalau customer kita yang area JB, jangan risau. Boleh datang, boleh tengoklah. Kedai kita dekat JB ada. Tapi pastikan kereta ni beli sebelum Chinese New Year ataupun Raya. Sebab tahun ni
rasanya macam sedikit bagus lah sambutan untuk model AGS40. Untuk model ni harga pun dah stable, dari segi kualiti pun ok. So kereta ni naik dia sedap, feel dia lebih comfort daripada model lama, dan dia dah pakai TNGA platform, so dia lebih rigid lah, body dia lebih stiff, lebih ketat. Yang lain tu normal biasa. Yang saya rasa ok. Dari segi engine punya respon lebih bagus lah daripada model lama. Model lama tu dia ada macam blow sikit lah, macam lambat sikit pick up. Yang ni ok. Ok, so sampai sini saja. Jangan lupa like, follow dan subscribe. Ok, bye bye. Assalamualaikum.